Ya. Jumpa kat Batu Cave. Tercicik kat Batu Cave betul. Saya nak ambil gambar apa semua dekat saya. Jom kita cek. Tengok apa barang ada dalam ni. Tak izin Kak, buka. Tengok macam mana, ada barang tak? Tak izin buka. Ya Allah, banyaknya. Cari alamat. Tak izin tengok alamat. Untung boleh hantar. Jalan Dewan Kampung Cangkap. Oh, dekat ni. Ya Allah, kebetulan hari ni jumpa beg. Ni bukan setting video tau. Memang kebetulan. Batu Cave. Jom. Tengok. Batu Cave ada festival hari ni Taipusan. So ramai lah orang kan. Dekat je ni, tak ada jauh sangat kan. Jom korang ikut saya. Kita hantar beg akak ni. Bahaya. Dengan IC anak-anak apa semua lagi. Kalau jumpa dekat penyangat, habislah ni. Buat modal. Lagipun tak adalah jauh sangat ni. Jom. Kita tengok apa reaksi akak tu. Mesti terkejut kan. IC kot. Macam-macam orang boleh buat. Rumah lock. Rumah lock yang paling tak suka sekali. Sebab nak cari lokasi dia susah. Cukup susah kalau rumah lock macam ni. Budak-budak delivery memang tak suka. Akak punya ke? Anis punya. Saya jumpa kat Batu Cave. Saya follow IC lah. Saya minta izin buka IC tadi lah. Betul? Masya Allah, ini anak buah akak punya. Tu, banyak betul cakap Kak Ben apa semua cakap ada. Tak jumpa dekat Batu Cave tadi. Saya berhenti saja nak ambil video, nak ambil gambar. Ha? Iya ke? Saya follow alamat ni ya, 170411. Kalau tak ada IC tak boleh nak cari ya. Iyalah. Follow IC sebab IC anak dia banyak lah. Semua. Oh, Dompetnya orang jumpa. Ni sayang. Kak. Ya. Jumpa kat Batu Cave. Tercicik kat Batu Cave betul. Saya nak ambil gambar apa semua dekat sana. Lepas tu tengok ada beg. Tergerak hati nak ambil lah. Sebab saya kalau IC tu je betul. tu aja kat buka-buka tengok semua merah. Belum buat lagi kan? Tak buat lagi. Ya, orang tak cepat tadi. Macam ni anak punya IC sebab saya tak boleh follow, tak ada nombor telefon. Abang memang tahu alamat sini Tengok IC, minta izin buka buka beg tu. Terima kasih. Cik cuma nak ambil alamat je lah. Terima kasih tu. Sama kan? Betul. Terima kasih. Ya. Dapat dekat Mak Gian habis lah. Abang kejap. iPhone. Tak apa, tak payah.